Saya tak ada apa-apa je, saya ikut kawan je. Belum lagi. Belum ni? Okey. Assalamualaikum semua, apa khabar? Baik ya. Abang Zahir, dan kemenangan Wani, apa mungkin watak Atau projek yang anda ingin terokai selepas ni dah menang sebagai filem? Saya sebenarnya tidak menjangkakan lah, sebab saya rasa ini bukan liga saya lah. Saya mungkin sebelum ni saya banyak involve dengan filem, tapi bila saya buat keputusan dan isteri saya buat keputusan untuk aktif dengan drama, so alhamdulillah berjaya. Kebanyakan sebenarnya saya berlakon drama balik untuk orang tak lupa kat saya je. Sebab bila saya buat filem, orang ingat saya berhenti berlakon. Jadi bila saya buat drama balik untuk bagi orang tak lupa kat saya, tapi alhamdulillah drama-drama yang saya buat tu diterima ramai. So soalan dia apa tadi? Apa projek atau watak seterusnya anda ingin terokai selepas kemenangan ni? Sebenarnya tak ada apa yang saya nak explore lagi dah lepas ni. Cuma ni apa yang saya dapat lepas ni, insyaAllah saya akan cuba buat cara saya. Untuk setiap watak yang saya dapat, saya akan cuba buat cara saya sendiri, sehabis boleh yang baik, mengikut bajet yang ada. Dia production. Apa maksudnya resepi yang digunakan dalam drama tu lebih menjadi instead of film ke macam mana? Not really. Saya rasa kebanyakan naskah drama yang saya dapat ni dia lebih dekat dengan orang. Contohnya macam cerita yang saya buat sebelum ni. Mungkin filem-filem yang saya buat sebelum ni mungkin dia lebih artistik, lebih artsy. Deep. Tapi bila saya buat drama, saya play dengan benda yang orang Malaysia suka. So mungkin itu yang membuatkan orang menerima kerja saya. Tadi saya kata drama ni saya bukan liga awak kan. Awak happy tak sebenarnya bila berlakon drama ni? Dia tak sekadar untuk buat orang tak lupa pada awak sebenarnya? Of course saya happy. Saya start pun dengan drama kami. So bila masih lagi buat drama, cuma on off. So bila saya decide untuk aktif dengan drama ni, saya lupa yang drama punya engagement lagi tinggi. So every time saya buat drama, so hari-hari orang bagi feedback. So saya dapat benda yang saya pernah dapat dekat teater dulu, which is feedback yang terlalu cepat. So macam filem, kita buat filem, setahun lepas tu baru tayang, kita dah lupa ikut filem tu. So drama saya happy sebab saya tahu ada orang tengok kerja aku rupanya. Zahir macam Zahir kata, orang kata pemandangan Zahir ni adalah orang kata mendekati ramalan yang seperti yang sebab orang macam cakap yang mungkin Zahir dah sama. Macam Zahir kata Zahir berlakon hanya untuk orang ingat, tapi orang menyukai lakonan Zahir. Boleh sama sikit dulu. Terima kasih kalau meramalkan saya untuk ke ini. Tapi macam saya cakap lah, saya seorang pelakon ni dia tak boleh berlakon untuk anugerah. Saya memang selalu mengingatkan teman-teman pelakon lagi yang lain, janganlah berlakon untuk anugerah. Because Michael Eklund pernah cakap, never approach acting as a competition. You end up love yourself atau you hate yourself. You menang award, you akan suka, you akan rasa you bagus. You kalah, you akan rasa teruknya kenapa aku tak bagus ke? So never ever approach acting as a competition. Saya berlakon untuk menyampaikan naskah. Director bagi saya naskah, saya translatekan ke visual kerja saya. So bila orang suka, alhamdulillah. Saya syukur sangat-sangat orang terima dengan umur-umur macam ni. Kita kira bagi didikan jugalah untuk menonton. Yes, of course. Kita akan buat cerita-cerita yang macam-macam message. Kalau orang kata macam cerita apa dia tak ada message, sebenarnya mungkin dia tak nampak. Kalau dia cari benda yang positif, dia akan jumpa benda yang positif. Kalau cari negatif, dia jumpa. Tapi every drama yang dekat Malaysia ni ada message yang baik. Jadi mungkin apa jadi boleh katakan dari segi dia pelakon yang macam skeptikal sikit dengan drama-drama petang, drama malam, kata drama yang santai, Drama bertuju. bukan untuk seorang Zahiri macam pelakon-pelakon seangkatan macam tu lah. Okay, dulu saya pernah fikir macam tu. Tapi at the end of the day, saya fikir balik, this is show business. So kita faham yang producer membuat ini sebagai satu perniagaan.
dan bila nak berniaga tu of course diorang nak mencari keuntungan. So kalau ini adalah satu benda yang demand yang masih dalam tuntutan penonton, dan sebab tu mereka akan fit, akan bagi. Tetapi saya juga bersetuju seandainya kita nak ubah benda ni. Kalau kita nak ubah konten-konten drama kita, silakan. Jangan rasa macam, oh kita buat drama ni sebab penonton nak macam ni. Betul, tapi marilah kita ubah slowly. Sebabnya negara-negara jiran punya drama dah semakin kita pun suka tengok kan. Dan saya sendiri berharap sebagai seorang pelakon di Malaysia ni, saya sayang dengan industri saya dan saya nak melihat improvement yang sangat drastik dan besar dalam drama Malaysia ni. Jadi masa awak ubah konten dari macam mana? Storyline, cerita curang boleh dilakukan dengan baik. Cerita curang pada saya, cerita curang tak ada masalah. Sebab hari-hari orang curang, kita tengah sembang ni pun ada orang tengah curang kat luar sana, kan? So cerita curang boleh dilakukan dengan baik. Tapi mungkin execution dia, cara bercerita, storytelling tu mungkin kita boleh improve lagi dengan lebih banyak. Saya jarang menonton filem-filem Korea apa, tapi saya rasa mereka pun ada juga cerita yang konten macam ni kan, tapi digarap dengan baik. So mari kita buat macam tu. Tapi kena ada bajet. Okey, saya nak tanya. Dengan tu? Belum lagi. Dia dah bergetar saya punya phone ni. Dia ada di Jakarta sekarang, bercuti dengan anak. Saya korbankan percutian saya untuk ADP. Tapi itulah, dia juga antara orang yang memberi kata untuk saya balik aktif ke drama. Dia yang macam, sayang, you kena buat drama balik daripada 2 tahun lepas. So thank you sayang, this is for you. Saya nak tanya, sebab you adalah antara pelakon-pelakon yang senior jugalah. Okay. Dari senior dan memang dah orang kenal you. So sekarang ni zaman 2012, generasi Alpha di mana diorang sangat popular dengan peminat-peminat yang sebaya mereka sekarang ni. So you rasa you lagi relevan lagi tak dalam industri di mana muka dia keluar sebagai orang yang paling popular? Mungkin bulan tahun depan akan jadi popular lagi sekali, itu macam mana? Saya tak pernah melihat itu sebagai perbezaan baru dalam ni. Sebab mungkin ini formula station, mungkin ini formula production, nak pairingkan orang lama dengan orang baru. Mungkin diorang dah pernah try orang baru, tapi ada yang mencapai target diorang, ada yang tak, dan diorang try formula letak orang lama. So tapi pada saya perlukan orang baru. Saya perlukan adik-adik saya untuk terus masuk ke industri dan improve banyak. Sebab one day kita semua, batch saya dah masa dah tamat ke? Oh, tak mahu saya. So batch saya akan keluar. So mereka ni lah akan bercakap tentang adik-adik diorang di masa depan pula kan. So we need each other. Kalau tak ada yang baru, tak ada yang lama. Kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. Ya, masih dengan ceramah dekat suara. Terima kasih. Betul sekali lagi. Terima kasih banyak. Ada Azim.